Assalamualaikum, apa khabar? Jumpa lagi sahabat. Selamat petang ya. Okey, petang ni macam biasa lepas balik kerja ya. Kita pergi tengok jari dulu. Lepas tu saya nak memancing sahabat. Bawa dua pancing hari ni. Air keruh ni. Umpan cengkerik ya. Kita nak memancing ikan kenerak. Tengok keadaan cuaca kurang mengizinkan. Gelap. Nak hujan lagi lah. Air macam teh susu. Kalau air macam ni sesuai lah kalau nak memancing ikan kenerak ya. Jadi kita tengok jari dulu. Kalau ada hasil pada jari ada lah ya. Kalau tak ada terus memancing ikan kenerak. Okey, tanpa buang masa jom kita pergi tengok jari dan memancing. GoPro ni bateri, masalah bateri. Dah 3 dah bateri. Yang ni saya beli baru bateri baru. Alhamdulillah. Okey balik ni. Ingatkan masalah lain, rupanya masalah bateri. Beli pakai bateri baru dia boleh pakai lagi ni. Okey. Okey, kita tengok jari kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ke sahabat, tak kena. Jari naici. Okey, tak kena. Tengok jari seterusnya. Nak mancing kat tengah ni sahabat. Nak jatuhkan sauh. Kita tunggu sauh kat sini. Tarik sauh sikit lagi. Cari kenerak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari hujan dah pula. Kita duduk kat tengah-tengah ni. Duduk kat depan batu gajah tu. Kenerak ni tempat biasa-biasa kita duduk. Dia ada. Kalau kita duduk lagi, dia akan sentiasa ada kat kawasan ni lah.
tempat-tempat yang dia ada. Mana kalau dia ada, sekejap je dia makan. Kita duduk dalam 5 ke 10 minit, kalau tak ada pindah. Okey. Okey, ni mata mustad. Nombor berapa ni? Tak nampak sini. Nombor 13. Ni. Mata dah kurang, saya pakai satu dah. Biasa saya pakai 2 mata. Cengkrik. Tak ada yang bergepak anak-anak cengkrik. Okay, kena rak ni kalau dia ada sekejap je. Tak sampai 2 ke 3 minit, kalau dia ada dia makan dah. Kalau tunggu lama 10 minit ke 15 minit tak ada. Maknanya dia tak ada dekat situ. Dekat kawasan yang kita mancing. Kita kena cari dia. Umpan biar banyak, biar dia penuh mata. Mata saya dah tak banyak, saya lupa nak beli. Kalau mata banyak saya pakai 2 mata. Kali ni pakai 1 dah. Takut putus kan, tak ada mata dah. Kuat angin. Okey, jadi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, campakkan pertama. Moga ada. Cuaca hujan, gelap nak hujan. Dah turun renyah dah ni. Moga belum sempat hujan lebat. Ada dah kena rak. Kat depan hujan dah tu. Kat atas. Macam ada makan ni. Ada. Ada sebab. Ada makan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah, tak usah mana pun. Kena tak? Ya, anjing ada. Bukan. Boy kamera. Ingat kena rak tadi. Nak boy kamera. Boleh lah buat laut. Anak BEM. Strike pertama.
Lawang. Nak kena. Ada kena. Sampah je. Lawang. Boleh lawang ni kau. Aran. Tak berumpai Pak. Tarikan.
kena rak ke? Ada. Nak kena rak tu. Ke lawan. Lawan juga. Lawan kedua. Lawan dekat juga saya. Umpan cengkerik. No, campur. Ada. Yang kayu. Ada 2 ekor lawan. Aralah ni sahabat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan cengkerik. Kosong. Tak ada. Kalau umpan. 2 ekor je hasil hari ni. Okey. Hasil hari ada 2 ekor, jari tak kena. Jadi duduk sini sekejap sahabat. Cengkerik masih ada lagi sikit ni. Duduk kat sini, saya kena rak. Mentau dia nak menambah hasil jualan. Dapat 2-3 kilo lah. Rezeki. Tempat biasa ni. Lubuk kena rak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ada rezeki. Salah satu cara nak mancing kena rak macam ni sahabat. Biasa campur kat belakang, kita tarik naik ke atas. Ataupun kita campur kat depan ni, kita bagi dia batu ni berhanyut ke hilir. Kalau dia ada, dia sambung terus. Tapi pastikan batu ni cecah dasar. Dekat dasar ni penuh dengan batu-batu ni. Kalau dia ada, dia sambung terus. Tak ada ni. Kita main hinjuk-hinjuk je. Tak ada, kita letak. Ada kena sahabat. Kena rak. Ada makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh tahan juga berat ni. Mana punya pakai saruk senang sikit Pak. Biasa kita tarik ekor je. Ambil penyok. Alhamdulillah. Naik juga ekor. Kena saiz kilo. Oh. Okey sahabat. Umpan dah habis dah sahabat. Umpan hari semalam ni habis licin. 1 bungkus, 2 bungkus. Habis. Umpan habis. Jadi seekor je dapat. Ni lawa. Maknanya umpan cengkrik hari semalam ni beli RM10. Dapat 5 ekor. 1, 2, 3, 4 ekor. Anak bawah ekor merah. Kena rak seekor. Lawang kena arang. Mancing 2 ekor. Arang 2 ekor. Okey. Umpan dah habis. Saya nak balik lah. Balik kita jual ikan ni. Okey. Jumpa di tempat jual ikan. Dah ambil ikan simpanan semalam. Bawa berjual. Lupa tadi. Ada ikan. Ikan simpanan. Ada bau baru ni. Kena tahu umpan buara tepi-tepi. Boleh bawa berjual sekali. Daun sado. Kasar bau ni. Bau ikan merah mancing mana? Rosok. Mentik. Bahan di bawah ni juga. Oh, dia hasil.
simpanan yang aku dapat tadi mancing. Ada sekilo ada ni. Okey. Hasil nak bawa berjual hari ni tak kerja. Boleh berjual ikan. Bau kenerak dengan bau kuning. Waduh. Buatan ni. Okey. 5 ekor. Sado-sado. Tak ada plastik. 5 ekor. Bau ni kilo ada ni. Bau ni. Okey sahabat. Ikan tadi ni bau tengkulula, tengkulula juga. Kenerak, bau kuning. Lawa saya bawa sini pasal dengan tengkeh. Ini dia. Ni banyak ni pasal baju buat pasal. Pasal lawa. Pasal kenerak. Dan ni juga betul. So tengah lah 1.8 hantar ke tak? Dia baru nak. Kenapa nak? Bau kuning pun dah. Oh jatuh ni. Limau ni. Apa tu? Lawa. Lawa? Tak payah. 8 ni. Murah punya ke ni? 1.2 kan? 1.2 mana tu? Tengah mana? Mana pun ni. 800 kan? Ini kat pasal ni tengkeh. Okey. Bila pun 40 ni. Pak. Tidak, mau kita orang dulu. Tak banyak ikan hari ni. Ring kedua habis dah. Tak ada dah. Ha? Lawa. Okay. Semua je. Beli keli hari ni 7 ekor ya. Tapi keli umpai. Apa so. Lu buat umpai bawa kamera kan. Pai. Pai goreng ni. Cukup tadi ke? RM16. 7 ekor RM16. Umpai. Ikan keli. Moga-moga ada BEM. Sebulan lebih dah tak dapat BEM ni. Moga-moga ada hasil ya. 7 ekor. Okey. Beli kan? Jual ikan tadi dapat 100. RM100. Berapa ekor tadi? 5. Okey sahabat, alhamdulillah ikan dah siap jual dekat pasar bunga cengkeh sahabat. Tu. Pasar bunga cengkeh. Hasilnya dapat RM100. Jadi sampai sini dulu lah untuk konten kali ni ya sahabat. Terima kasih kepada yang sudi menonton tu sahabat. Alhamdulillah. Saya punya GoPro masalah bateri ya. Saya dah beli bateri, alhamdulillah boleh pakai lagi. Dah ada 3 bateri rosak Baru ni saya beli GoPro tu dapat 3 bateri. Tapi 3 dah rosak. Saya beli yang baru, alhamdulillah. Cuma bateri masalahnya.
Sekarang dah boleh pakai balik. Okey, sehingga kita jumpa di next konten. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.